Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Teacher Sensei. Tadi kita dah pergi Borneo. Apa? Borneo pula. Kita pergi tadi apa? Kampung Budaya. Sekarang ni kita nak pergi Borneo Culture Museum. Jom, ikut aku jalan-jalan. Dah sampai Borneo Culture Museum. Besar weh. Aku tak pernah masuk sini. Ni sebenarnya lawatan apa? Taska anak aku ni dapatlah peluang masuk Borneo Culture Museum. Jomlah kita masuk. Wow. Tu rombongan kita dekat sana. Jom kita masuk Borneo Culture Museum. Inilah tim Taska dengan Tadak bergambar. Yang ikutlah ni, semua ni geng-geng Taska, mak ayah dengan anak masing-masing lah yang ikut. Sekarang kita nak bergambar dulu. Bergambar dulu. Beli tiket dulu sebelum masuk. Tiket Borneo Culture Museum. Berapa harga tiket di situ? RM8. Kenyang benda. RM8. Dewasa 8? 8 bisa diskaun, kita bisa main semua. Anak mid dah? Budak? Free 12 tahun ke bawah. Oh, budak-budak 12 tahun ke bawah free. Ya. Dewasa RM8. Ya. Welcome to Sarawak, Borneo Culture Museum. Abang bagaimana ni? How channel? Kami nama channel Teacher Sensei. Okey, mana by YouTube au? Kakak. Teacher Sensei. Ega ada dia by YouTube. Okey? Tap screen. Tiket counter. Ni dia punya kadar bayaran dia. 12 tahun ke bawah free. Kalau hilang sebelum korang naik dari atas tu kena scan dulu tiket korang baru boleh naik masuk dalam. Jadi scan tiket yang korang bawa tu kena scan dulu dekat tempat scan ni. Macam yang cikgu tu buat tu. Scan, semua kena scan. Lepas dah scan semua baru boleh naik ke atas. Ikut tangga ni lah ke atas. Okey, dah scan tiket. Jom kita naik. Gallery start here. Naik escalator. Jangan bawa budak-budak macam biasa lah. Pegang budak-budak. Jom kakak. Okey, pandai. Hai kakak. Sekarang kita naik escalator pergi dekat atas. Museum ni dekat atas lah. Aku pun pertama kali masuk museum ni. Semoga kau. Okey, dah sampai dekat level 1. Jom kita masuk. Masuk dalam. Okey. Dia macam ada sudut kreativiti dekat sini. Boleh conteng-conteng ni. Ni ada chalk dia. Korang boleh conteng lah. Tulis-tulis dekat situ. Conteng. Nak conteng? Ni ambil pen ni. Tu ambil pen tu. Tulis. Kakak tulis. Buka. Boleh buka tak? Tak boleh. Kena buka dia. Ya. Buka ni. Tulis. Signature. Marker. Dia boleh tulis-tulis. Boleh buka tak? Boleh tak? Tu dia. Tulis lah. Dekat sini dia macam ada satu macam game lah. Game kita kena pilih. Sesuai lah untuk budak yang nak belajar. Tengok cikgu yang main. Cikgu yang main ni. Tekan cikgu. Tu. Dia kena pilih jawapan yang betul. Bukan
budak je happy. Cikgu-cikgu pun teruja nak main. Itu skor dia. Kat sini ada satu sudut dia buat macam alat muzik daripada bahan terpakai. Macam ni daripada rock chart, ni daripada tudung periuk. Jadi dia gunakan bahan terpakai untuk buat alat muzik lah. Macam ni batang paip. Batang paip ni digunakan untuk buat muzik. Yang ini tin kosong. Tunjuk sikit dek gitar tu dek. Gitar yang diperbuat daripada bekas sabun. Dia jadikan gitar. Jadi baguslah sudut ni. Sudut ni dia macam gunakan bahan-bahan terbuang untuk buat alat muzik. Dia dekat sudut yang pertama ni, dekat galeri pertama ni, dia lebih kepada dia ajar kita untuk jaga sungai. Dia ajar kita supaya kita barang, kita semula barang-barang. Tengok ni. Yang ini dalam ni semua ialah barang-barang terpakai, barang-barang terbuang ni. Dia orang kumpulkan jadikan macam bentuk menara lah. So dekat sini dia macam ajar kita untuk cintai sungai, jaga kebersihan sungai, macam tu lah. Baguslah untuk budak-budak sekolah. Dekat sini belakang ni ada gambar. Dia tunjuk betapa kotornya kita punya sungai, perairan sungai kita. Jadi dekat sini dia macam ajak nak buat kempen lah, kempen jaga kebersihan sungai. Dekat sini dia macam ada kamera. Jadi jangan ikut apa gerakan korang. Tengok anak aku buat. Dia bergerak. Yang patung dekat gambar tu pun bergerak juga. Lagi bang. Gerak lagi. Yo. Okey, sekarang kita naik level yang seterusnya. Tengok apa ada dekat atas. Kita naik level yang kedua. Apa ada dekat level 2? Jom tengok. Okey, sekarang kita masuk ke tingkat kedua. Tingkat kedua ni ada apa? Keharmonian alam dan manusia, in harmony with nature. Jom kita tengok apa dekat dalam. Oh, dekat sini dia macam lebih kepada barang-barang lama. Okey. Yang apa kata pasal Sarawak lah. Okey, ni apa benda ni? Kita tengok kayu apa ni? Ini ialah kayu apa Jom kita baca. Tiang pengebumian, burial pole. Ini ialah sebatang kayu sebatang kayu yang diletak dekat sini. Dipanggil sini tiang pengebumian. Bahagian atas kita dengan corak berjalur menyerupai jaringan dengan mata di bahagian tengah. Dalam ni agak gelap sikit lah. Ini perahu apa ni? Ini perahu kaul. Perahu kaul ini digunakan semasa upacara apa? Pesta kaul, ritual kaul, untuk membawa pemberian ke muara sungai. Perahu kaul. Ini pula. Sini ialah pameran ikan. Ikan apa ni? Ikan air masin kan? Ikan air masin. Ikan laut. Ikan laut. Perikanan pinggir laut. Oh, nya bohong. Kat sini tembikar lama ataupun tempayan lama. Banyak jugalah barang dekat sini. Barang-barang lama tengok dekat sini. Barang-barang lama, piring, tembaga, semua ada sini. Sarawak terkenal dengan buaya. Inilah replika dia, buaya ada dekat museum. Sarawak ni terkenal dengan satu legenda. Orang kata Bujang Senang. Bujang Senang ni dia kata manusia yang disumpah menjadi buaya. Orang kata Bujang Senang tu besar. Ni replika je lah ni, replika dia. Jadi dekat museum ni banyak lah dia simpan barang-barang lama. Barang-barang lama yang memang orang dulu-dulu guna. Jadi memang bagus lah untuk tambah ilmu korang. Memang bagus lah. Dia ada letak sekali penerangan dia dekat sini. Apa benda-benda yang letak dekat sana semua ada dekat sini.
Dekat sini korang boleh tengok video cerita tentang Puteri Santubong dan juga Puteri Sejinjang. Macam mana kisah mereka berdua, macam mana terbentuknya Gunung Santubong. Dekat sinilah cerita dia. Dia ceritakan macam mana kisah dua orang puteri tu. Okey, sekarang kita move ke slide seterusnya, gambar seterusnya. Lepas tu dia akan play. Tu dia. Dia akan ceritakanlah macam mana kisah dua orang puteri ini berminat dengan putera raja. Dan akhir sekali dua orang ni bergaduh sebab merebutkan putera raja tadi. Bergaduhlah dua orang ni. Dan akhirnya kita tengoklah apa jadi. Mereka disumpah disumpah menjadi gunung dan pulau. Itulah dia Gunung Santubong. Okay, dekat sini dia ada letakkan macam barang-barang. Ini macam barang-barang bangsawan lah. Kenapa aku cakap macam tu? Korang tengok ni mana tadi? Balang Tajau. Tajau ni sangat berharga sehingga dapat membayar sebidang tanah. Maksudnya benda ni memang mahal lah. Zaman dulu dikira sebagai macam emas lah benda ni. Benda ni zaman dulu sangat berharga lah. Jadi kalau family ada benda ni, korang ada benda ni kat rumah, korang dianggap kaya lah. Ni pedang-pedang lah. Pedang kalau dalam masa Iban kita panggil dukuk. Okay. Kat sini pakaian orang dulu-dulu lah, masyarakat asal dekat Sarawak. Okay, tu gergaji tu panjang dua orang guna, seorang tarik lah. Sudah ya. Tu nama tak kak? Besen. Oh besen. Ni besen. Nama kena nyiumnya. Besen ni besen tempat mandi tempat mandi budak ke. Go. Okay, depan aku sekarang ni ialah model keranda ataupun yang sebenarnya ialah apa orang kata, keranda lah, kayu yang diukir, kemudian mayat tu akan diletak di dalam kayu tadi lah. Besar weh, tinggi, hebatnya orang-orang dulu kan buat kerja. Nampak tu? Dia kata replika tiang pengebumian. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita naik dekat rumah, replika rumah ni lah. Replika rumah Baruk utama ialah ikon bagi masyarakat Bidayuh yang merupakan tempat tengkorak dikumpulkan semasa berlakunya konflik dalaman antara etnik. Gawai diadakan di Baruk untuk meraihkan tengkorak ini. Okey, dekat sini disimpan tengkorak tengkorak manusia lah. Okey, seperti mana yang korang tengok ni. Kat atas ni digantung tengkorak manusia. Dah nampak kan? Di tengah-tengah rumah ni lah. Agak menakutkan jugalah masuk sini. Kalau lemah semangat jangan masuk lah. Tu dia tengkorak dia. Jom lah. Kat sini pakaian bagi etnik Kenyah. Itu baju dia, topi dia. Ini dia punya topi. Baju itu pakai dekat kepala. Kat sini pula burung kenyalang, the hornbill. Ni hornbill, burung kenyalang punya paruh dengan tu yang diukir lah. Ini antara aksesori orang Ulu. Ada bulu burung, ada baju, ada sapek. Dekat sini korang boleh tengok taring babi hutan. Tu belakang tu replika babi hutan lah. Besar babi dia.
Tu taring dia, yang bergelung tu taring dia. Kalau kepercayaan orang lama-lama, taring tu bisik. Bisik nama kau sudah bisik manah lah. Maksudnya ada kegunaan lah taring babi ni. Jadi bukan orang-orang sebarang yang boleh menjaga ataupun memiliki taring babi ni. Yang dibuat rantai. Dan ada juga orang cakap, orang yang memakai taring ni, taring babi ni, dia boleh jadi macam apa? Boleh jadi kebal lah. Itu kepercayaan orang lama-lama, orang dulu. Okay, sekarang kita dekat tingkat seterusnya. Dekat tingkat ni dia cerita pasal peredaran masa. Time changes. Jom kita tengok apa dekat dalam. Wow. Tulang-tulang manusia. Bahagian-bahagian tulang manusia. Penemuan arkeologi. Oh, dekat level ni dia lebih kepada penemuan lah. Penemuan benda-benda yang diorang jumpa dekat gua. Okey. Kehidupan zaman purba. Sebab dekat Sarawak ni kan ada banyak gua. Okey. Ni apa orang kata senjata ataupun tool yang diorang guna masa zaman dulu lah. Ancient tools. Alatan batu, kepupusan haiwan prasejarah. Oh, ni yang pupus tapi, harimau, tenggiling dan juga badak. Oh. Jenis-jenis siput pun ada. Jenis kerang pun ada, cengkerang. Jenis-jenis siput pun ada ke sini. Cengkerang dan tulang haiwan. Vertebra ular. Kehidupan zaman purba. Inilah zaman penemuan benda-benda yang diorang gali lah. Lebih kepada penemuan barang-barang lama. Tok bakal perahu kan? Keranda perahu. Keranda dalam bentuk perahu. Okay, apa yang aku tahu tentang adat orang lama, orang dulu, mereka selalu gunakan tempayan ni untuk jadikan macam keranda lah. Jadi mayat tu tadi dimasukkan di dalam tempayan tu. Itu yang dipanggil sebagai tempayan pengebumian. Okay, dekat sini ada satu replika perahu perang masyarakat Iban. Besar perahu dia. Perahu dia memang besar lah. Korang boleh tengok sini, ada dekat museum ni. Dia buat pameran perahu perang masyarakat Iban. Kita dah habis berjalan dekat museum. Ada tak belajar benda tadi bang? Ada tak belajar ilmu baru? Ada. Abi pun ada belajar ilmu baru. Banyaklah belajar ilmu baru pasal barang-barang lama. Jadi sekarang kita dah habis melawat ke Borneo Cultural Museum. Hari pun nak hujan dekat luar. Jadi untuk review aku dekat sini, untuk bawa anak-anak korang memang boleh lah. Sebab dalam ni ada banyak ilmu-ilmu baru. Macam aku yang umur 34 tahun ni pun banyak benda yang aku belajar. Dia bagus sebab dia ada aircon. Dia ada 4 tingkat semua. Setiap level tu lain lah dia punya barang-barang dalam tu. Jadi bagus lah untuk bawa family korang melawat. Okay, jumpa lagi dekat channel seterusnya. Bye. Assalamualaikum.